Jadi apa? Harta. Hai, tak jadi harta. Anak tu jadi anak susu. Bukan jadi harta. Bukan harta dia milik. Ini bukan jadi harta bila seorang tu beri susu ke anak yatim. Kau ke mana nak? Ha? Ha, jelas dia beri susu lah ke anak. Ya gini ya. Bab nyusu satu bab. Yatim satu bab lain. Bila sebut yatim, faham makna apa makna yatim? Ha, maknanya walad saghir la abalahu. Anak kecil, murah anak kecil ni belum balik. Nah, belum balik. Ha, lepas tu yang tidak ada bapak baginya, tu maksud dia panggil yatim lah. Ha, kalau perempuan yatim lah. Ha, yatim. Lepas tu, hak ni nak cakap dengan susu lah ni. Hasil kerja kena kecek bak susu pula. Tak kira yatim tak yatim lah tu dulu. Maka dengan dia bak susu, nak panggil anak susu tak anak susu dengan jidah dia. Syaratnya budak ni tak lebih pada 2 tahun. Nah, tetapi yatim ni berapa 5 tahun, 10 tahun lagi tak balik. Dia panggil yatim tu. Ha, kata bak yatim satu bab. Ha, kata pradin lain-lain. Jack pradin dulu. Ha, bila bak susu, syarat dia nak sakut anak susu dengan jidah budak susu dia panggil radhi' tak lebih pada 2 tahun. Ha, nah. Lepas tu balik ibu sendiri. Ha, anak dia beranak tu anak dia tapi panggil yatim kerana pak dia mati. Kalau mati ibu tak panggil yatim, manusia. Anak kecil lah. Mati anak kecil-kecil. Nah, adakah mak beranak pun mati. Tinggal anak. Mak mati, tak panggil yatim. Kerana panggil yatim yang tidak ada bapa. Adapun kalau binatang mati ibu panggil yatim. Lembu beranak, anak tak lepas pat lagi beranak. Ibu mati, hanya panggil lembu yatim, anak bak yatim yang panggil. Ha, itu. Nah, kalau manusia anak Adam dia panggil yatim sakut dengan tak ada bapa. Maka ibu dak beri susu. Dia kena wajib tadi dia menyusu. Ha, tu lah. Wajib tadi dia menyusu, tak panggil harta. Apa tempat anak tu mana? Ya ada tempat anak lagi tu. Ha. Ha, dah jadi sini untuk dia dah waktu wajib tah ibu beri susu. Tapi selama mana? 2 tahun. Ada lebih pada tu boleh dah. Nak tak beri susu pun. Tak salah dah tah ibu tak beri susu pun. Ha, anak situ. Tak panggil harta dah. Ha. Ada surah berapa surah ni tidak sakut ayat lain. Sakut pensor. Ya, gapo-gapo ni Humi tak dengar tak cerak. Surah Ikhlas. Ha, surah Ikhlas ya. Ayat mai balas ni dia sakut dengan pensor. Ha. Ayat lain sakut gapo tu manusia. Tak bukan berkata dengan tu manusia. Yang ayat kata dalam ayat ni dia bercara sakut dengan uluhiyah, sakut dengan sifat-sifat Tuhan. Adapun ayat-ayat lain yang sakut dengan sifat Tuhan, sakut dengan cara gabah hukum-hukum hakam. Ha, hukum juga masa saat ni bab radha' masalah hukum dengan ayat dia kecak hak cara menyusu. Ha, nah, ummahatukum minar radha'ah. Ha, tu dak sakut bab hukum. Adapun qul huwallah ni sakut dengan sifat Tuhan. Dua ayat esa Tuhan, bersalah Tuhan, esa apa nama ni kuasa Tuhan. Maka ayat ni dak kecak hak tu. Maka semua dalam Quran membagi 3 suluh. Satu suluh ayat bercakap hukum-hukum. Satu suluh ayat bercakap kisah-kisah. Satu suluh lagi bercakap sifat-sifat Tuhan. Ha, maka qul huwallah ni bercara mengenai sifat Tuhan. Arti satu suluh. Ha. Dan tu dia mula pergi kepada ulama Yahudi dan Nasara kan. Betul tak? Ada nak ayat tu Tuhan masa cuma kis demo tu tanya tadi. Ha, cuba ayat Tuhan mubin apa? Tak gamak. Allah jadi ayat situ termasuk kita dak pergi Tuhan masa. Ha, dia tu anak Tuhan tak beranak. Ha, ini klik pada akidah kita tu. Ha, itu dia.